dijemput hasil sama-sama juga itu dah nombor tuan untuk beri tazkirah kepada hari Arafah di A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya banyakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala Allah masih kekalkan kita dengan nikmat yang paling besar dalam hidup kita, yakni nikmat iman dan Islam. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga, Allah pilih kita untuk berada pada majlis pada pagi ini. Mudah-mudahan berkat keberkatan yang kita berada dalam majlis pagi ini dan juga keberkatan kita ambil sepanjang hari Arafah pada hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosa kita yang lalu dan yang akan datang, insya-Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Farul Izzat, yang saya hormati, sahabat-sahabat, rakan-rakan tangan Jabat Kebajikan Masyarakat Daerah Hilir Perak. Pagi ini insya-Allah saya akan kongsi pada semua. Kita kongsilah kongsi ilmu sepenuh hari Arafah ni. Dengan mulakan dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahu azim. Surah Al-Hajj ayat 18. Semua muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan surah ini sebenarnya ada kena-mengena dengan tugasan kita seharian sebagai kaki tangan pejabat kebajikan, kaki tangan Jabatan Kebajikan Masyarakat, ahli keluarga Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ada kena-mengena. Kerana apa? Ayat ni turunkan apabila pernah satu ketika, satu hari Rasulullah didatangi oleh satu kumpulan manusia yang sangat miskin. Satu hari Rasulullah ada satu kumpulan manusia datang miskin. Mereka miskin orang sampai berkaki ayam. Lepas tu pakaian dan penampilan mereka menggambarkan kesusahan. Nampak susah dia. Kan? Nampak. Lalu sahabat-sahabat melihat peristiwa tersebut, sahabat-sahabat melihat. Apa yang sahabat lihat? Sahabat melihat bahawa Rasulullah SAW berubah wajahnya apabila melihat keadaan yang mereka hadapi. Berubah wajah Rasulullah tu, oh Allah kesian. Macam tu kita. Itulah kita kan, selalu macam tu kan. Tengok datang, Alhamdulillah. Tengok datang, uish, besar. Kita tahu, kita adalah antara barisan hadapan yang secara direct dengan masyarakat. Walaupun tak dia dendang. Tak dendang lah, alhamdulillah, tak apa. Tapi nak ceritanya itulah, kita lah sebenarnya. Maka Rasulullah pun himpunkan sahabat. Dan baginda pun menyarankan supaya bantu. Sebab apa Rasulullah tu, atau sahabatku bantu? Sebab sahabat ni banyak, adalah yang miskin, tapi ada sahabat kebanyakan ada ramai yang kaya-kaya. Bantu. Bantu ni bukanlah sebab dia kaya sahaja, tetapi ada kudrat.
Kita ada kudrat, kita ada akal fikiran yang Allah beri pada kita untuk kita fikir macam mana kita nak bantu, memudahkan, mengeluarkan mereka daripada kemiskinan tersebut. Kerana apa? Kerana Rasul bimbang. Sungguhnya fakir itu lebih hampir kepada kufur. Itu yang Rasul bimbang. Kefakiran itu akan membawa kepada kekufuran. Itu yang kita bimbangkan. Itu sebagai seorang Muslim, seorang yang beriman, yang kata beriman kepada Allah SWT, kita harus ada kebimbangan pada saudara-saudara kita, supaya mereka tidak kufur pada Allah SWT. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang mati Allah SWT dah merasai semua benda tu, berhadapan dengan situasi itu dan melihat sendiri apa yang berlaku. Menjadi keinsafan pada diri kita bila melihat perkara-perkara tersebut, betul? Kan? Jadi Allah SWT turun ayat ni yang saya bacakan tadi. Wahai orang beriman, Allah kata, bertakwalah kepada Allah, yakni dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah setiap diri melihat dan memperhatikan apa yang ia telah sediakan daripada amal-amalnya. Nampak? Allah sebut tu, Allah dah sediakan. Sebenarnya apa kehidupan kita ni, Allah dah sediakan semua. Kita nak tunggu cari je. Kita nak tunggu memilih yang mana amalan yang baik, yang lebih mendekatkan diri kita pada Allah SWT dan yang mampu untuk kita masuk syurga Allah SWT. Lepas tu kata, Allah dah sediakan untuk hari esok. Ini hari akhirat, Allah dah sediakan. Dan sekali lagi Allah ingatkan, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala kamu yang kamu kerjakan. Nampak? Sekurang-kurangnya tuan-tuan, tanamlah ayat ni dalam diri. Surah Al-Hashr, sebagai tu saya ingatkan sebagai kaki tangan kan, kebajikan masyarakat, pegang ayat ni. Pegang dia kuat-kuat. Sebab apa? Cabaran kita di luar sana memang besar. Kita berhadapan dengan orang yang mempunyai masalah. Mempunyai masalah, lepas tu dia tak tahu macam mana dia nak selesaikan masalah dia. Dan kita lah menjadi jambatan untuk kita bantu dia untuk dia keluar dari masalah dia. Betul contoh kan? Itu khusus kan? Itu sebenarnya bagaimana kita nak bagi dia keluar. Bukan kita dengan kita meletakkan satu tu hukuman yang letak terus hukum kan. Tak. Kita cari jalan. Macam mana kita nak keluarkan dia daripada masalah tu. Terutamanya masalah berkaitan dengan fakir tu. Kan? Selain daripada fakir tu adalah berkaitan dengan harta. Fakir tu berkaitan dengan ilmu juga. Fakir ilmu. Kalau dia susah, kalau waktu susah, dia macam mana dia cari ilmu? Terpaksalah macam mana pun, tuan-tuan, puan-puan dah pergi. Kan? Dah pergi rumah, dah pergi tengok kadang-kadang kan. Paksalah macam mana pun, dia nak suruh dia, anak dia pergi sekolah pun payah. Macam-macam alasan dia bagi kan. Betul. Dia cakap apa, anak dia, duit tak ada lah. Tak ada orang nak jaga, tak ada orang nak hantar. Macam-macam. Bila tu masalah. Jadi kita ni, Allah SWT suruh. Jadilah jambatan untuk kita keluarkan masalah tersebut. Kan? Mudah-mudahan bukanlah sebab kita bagus tak, tetapi Allah, itulah jalan yang Allah bagi, Allah sediakan untuk kita. Sebenarnya jalan yang Allah dah sediakan untuk kita amalkan kan? Untuk kita menuju pada Allah SWT esok, mudah kita esok. Kan? Sebab apa? Menurut ayat ni kan, Rasulullah SAW seakan-akan ingin menjelaskan kepada kita bahawa sumbangan yang kita berikan kepada orang yang susah, sumbangan ini tidak berarti wang ringgit atau harta benda, tetapi tenaga kita, fikiran kita, kan? Cara kerja kita, kan? Bagi kepada orang susah akan menjadi bekalan, bekalan yang pasti buat kita di akhirat kelak. Don't worry. Kalau kita kena letak benda tu, letak dalam diri kita, insya-Allah tuan-tuan, puan-puan.
Hadirin hadirat yang dimana Allah SWT. Kan? Begitulah Rasulullah cinta Rasulullah pada umat dia. Kan? Kita letaklah dalam diri kita bagaimana kita nak apa? Kita mencintai, bagaimana Rasulullah mencintai umat dia, kita mencintai klien-klien kita. Bukan, janganlah cinta tu kan, cinta yang maknanya bukanlah kata cinta tu sampai melekat dia, taklah kan. Cinta tu mana kita sayang dia, kita nak dia masuk syurga kan. Itu like okey lah kan. Kan. Kan kita nak rasa sayang dia kan, kita nak kena ada rasa sayang kan, supaya kita bawa dia sekali. Mana tahu tuan-tuan, kita tak tahu siapa antara kita ahli syurga tu. Nak cerita pada ahli syurga ni, orang yang pertama yang akan masuk neraka esok, orang ambil ilmu. Bukannya kan. Saya tu benda tu saya boleh kongsi lah kan, betul. Orang yang ada ilmu, orang baca Quran, orang ada harta. Itulah antara orang yang awal-awal masuk neraka. Nak cerita kan. Satu hari nak cerita lah kan. Ada dalam satu hadis kan, Allah SWT panggil lah, akhirat tu panggil 3 golongan ni. Pertama kan, antaranya adalah saya tak ingat susunan dia, tapi itulah dia. Pertamanya orang yang baca Quran kan. Panggil macam ni. Dengan bangganya datang bertemu Allah SWT nak baca. Ya, okay. Baik. Ya Allah, apa kamu buat di dunia? Ya Allah, aku ini kan baca Quran dulu kan. Belajar Quran. Kemudian Allah kata banyak amalannya tu, dan kemudian Allah Ta'ala lepas tu dengan ikhlas dia kata baca Quran tu. Lepas Allah SWT kata apa? Kazab tahu. Kamu tu bohong je. Kamu baca Quran tu nak orang tunjuk, nak orang nampak kamu tu hebat. Kamu baca Quran tu sebab kamu tunjuk kamu ni alim. Wahai malaikat dia tu. Allah panggil malaikat. Humban dia, seret. Allah kata, seret tau. Seret dia, humban dalam api neraka. Tu orang awal antara orang terawal masuk neraka. Nampak? Itu ada lagi 2 golongan lah. Panjang cerita tu kan. Kan? Itulah dia. Jadi kita ada rasa sayang kita. Rasa sayang tu maknanya kita nak sama-sama masuk syurga. Kita nak semua kawan-kawan kita masuk syurga. Kalau ada kesilapan, kita kena tegur. Jangan takut menegur. Kan? Bila kita ditegur, kan? Tegur ada teguran apa-apa, terima dengan baik. Yang berkaitan dengan agama lah, teguran tentang agama. Contohnya kita suruh solat, suruh tutup aurat, kan? So buat baik pada ibu bapa, apa. Sebab apa? Ada dalam surah Al-An'am kan, Allah cerita golongan dalam neraka ni tau. Kan? Orang ni masuk neraka. Orang tu mula-mula ada masuk neraka lah. Tiba-tiba datang tu orang masuk neraka. Ya Allah, inilah dia orang dia kata. Yang ajak aku. Tu dia salahkan orang. Dia salahkan orang tu. Orang dekat neraka dia berbalah. Dia berbalah. Inilah dia ni lah. Ni kan piramid dia. Dia ni lah yang lah. Itu betul lah piramid cerita tu. Dia dalam tu nak cerita pasal orang kan. Bodoh dia tu kan. Ikut orang. Kan. Sama. Lepas tu orang yang dia ni menafikan lah. Kata kau ikut apa? Kan. Kau pun sama 2 kali 5. Jadi jangan ikut. Kan. Berhatilah kan. Baik. Dalam tempoh tu kan. Kita buat tugasan kita seharian tu pasti ada. Kan. Kita tengok. Terutamanya lah. Tengok juga yang paling utama, tengoklah saudara mara kita lah. Ni besok dah ada air kurban. Kan? Ingat kadang-kadang dia pasal ni saya nak sentuh jugalah sikit-sikit pasal apa? Pasal daging kurban tu kan. Tuan-tuan kadang-kadang ada dapat lebih dengan kurban. Janganlah rembat semua. Bagi-bagilah kawan-kawan saya tak merasa tu. Kadang-kadang ada kawan-kawan kita tak merasa. Dia malu. Kan, dia tak datang, dia dah lah tak datang masjid, tak pernah datang masjid, tiba-tiba token korban dia. InsyaAllah tahun depan saya memang ada, insyaAllah kita akan buat. Mudah-mudahan kan jadi sejarah kan. Sebelum saya tahu kan sampai hujung tahun ni je saya kat sini kan.
Betul kan? Allah alam lah kan. Tapi insyaAllah itu lah. Dan cerita je korban tu kan, jangan digaduh-gaduhkan ni kan. Masuk kita ni kadang-kadang yang menjadi masalahnya kan. Ikut musim. Bila musim raya, gini. Musim macam ni. Musim macam sekolah esok, kahwin. Kan? Kan? InsyaAllah. Amin. Kan? Lepas tu, bila musim korban, berbalas korban. Kan? Daging tulan ini kan. Kalau ada lebih kan, bagilah kawan-kawan tu sikit yang mana tak puasa. Tanyalah, kau dapat daging tak? Tak ada. Tak dapat. Tak apa, nanti kau hantar aku bagi. Kan? Itu yang saya diajar lah kan. Bapak saya ajar saya macam tu. Jangan orang merembat semua. Kau nak daging, kau pergi lah beli. Kau mampu beli, kau beli tak apa kan. Kan. Kadang-kadang ada orang dia tak mampu, malu dia nak datang kan. Tapi kita bagilah. Baik. Kemudian mengapa kita nak kena macam tu? Kan? Keprihatinan kita kena tinggi. Terutama kita sebagai kaki tangan kebajikan masyarakat lah. Sebab apa? Rasulullah SAW kata ada 4 golongan. Ada 4 golongan kan, yang haram disentuh api neraka. Ini best. Mudah-mudahan kita lah ada golongan-golongan itu. 4 golongan. Rasulullah kata apa? Berdasarkan hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ala akhbirukum." Maukah kalian aku tunjukkan apa dia? Biman yahrumu 'alan nar? Maukah kalian aku tunjukkan orang yang haram baginya sentuh api neraka? Rasulullah sebut. Nak tahu tak? Tak tahu saya tak cakap. Nak tahu. Nak tahu. Kalau tak tahu, saya tak payah sambung. Kan? Rasulullah sebut ni. Dia kata apa? Senang je. Au biman tahrumu alaihin nar. Lepas tu, ala kulli qaribin hayyin lain sahl. Para sahabat berkata, mahu wahai Rasulullah. Nak Rasulullah, aku naklah tahu apa dia golongan, siapa golongan yang 4 ni yang tak sentuh api neraka ni. Pertama, orang yang hayyin. Nanti kita bahas itu. Hayyin siapa? Kedua, orang layin. Ketiga, qarib. Dan yang keempat, sah. Nampak? Apa maksud dia? Siapa? Hayyin ni apa? Hayyin kan? Hayyin ni adalah orang yang tidak mudah marah. La taqdab, jangan marah. Kita masih belajar. Kan? Kadang-kadang marah tak? Tak boleh lagi kan? Tapi didik diri kita. Saya baca ni, hadis kata Allahu Akbar. Jauh lagi aku nak ni. Nak menjaga hati jangan marah. Kan? Nampak kan? Jangan mudah marah. Mana jangan cepat melenting lah kan. Mendidik hati. Okey. Ini peringatan pada saya lah, terutama saya lah. Jangan cepat melenting, cepat kan. Okey, hati-hati. Dia juga tidak suka mengutuk kelemahan dan keburukan orang lain. Itu pun sama tak. Belajar, jaga. Kan? Bau tak gelar tu kan.
Ada. Dah dengar, dah dengar. Dah dengar balik lah. Okey, minta maaf. Cuba dengar tu. Ada tak keluar? Bateri habis. Bateri dia habis. Tak apalah. Okey, baik. Bila lain dia lemah lembut cakap ada dua. Kejap tukar mic baru. Ni kuasa. Baik. Okey. Kemudian apa? Lepas lain adalah qorib. Ni yang qorib ni kan. Qorib ni adalah orang yang mempunyai sikap murah. Pemurah. Minta je bagi pemurah. Minta bagi kan. Qorib. Qorib. Dia bagi pemurah lah tu. Dia bersedia untuk membantu. Kan? Cakap tak apalah, cakap aku tengah susah nak basi minyak, tak cukup. Ada RM5. Kita pun tak ada RM5 tapi aku adalah RM2. Bagilah RM2 macam itulah. Kan? Adalah banyak-banyak. Kan? Tapi pemurah lah orang qorib ni, dia cakap pemurah. Mudah tu Allah apa? Api neraka tak akan sambar dia. Kan? Lepas tu apa? Senyuman. Dia senyum. Qorib ni. Pemurah dengan senyuman. Lepas tu mesra. Kan? Mesra. Dan akrab daripada orang lain. Akrab ni banyak rapat lah. Jadi dia tahu macam mana dia nak melayan orang kan. Dia kenal orang tu. Dia tahu jadi ni macam ni boleh. Kadang-kadang ada orang kan, kita tak boleh kasar dengan dia cepat terasa kan. Ada orang macam tu, tapi ada orang dia tak kisah. Jadi kita tengok orang, kita kena perhati juga sekeliling kita ni kan, dia ni boleh ke tak boleh. Sebab tu orang cakap apa, tak kenal maka tak cinta kan. Kena kenalan kan, ta'aruf tu kan penting. Lepas tu selain tu dia punya wajah berseri dan selalu menyampaikan salam. Pak, itu masalah kita. Masalah masyarakat kita tu, nak bagi salam tu berat. Jumpa orang tu tak ada bagi salam, payah. Kan? Jadi kita cubalah ubah. Jumpa sahabat kita kat mana? Assalamualaikum. Salam kan. Afshus salam Nabi kata kan. Afshus salam wasilul arham. Itu kalau dengan laki-laki tak apa. Laki dengan laki tak apa. Dengan perempuan salam je kan, tu bahaya. Suami dan isteri okey boleh. Bagus. Nampak? Bagi salam, apa? Salam tu hampir kepada silaturahim tau. Kan? Wasilul arham kan. Lepas tu dah bagi salam, Nabi kata, wa atimut ta'am. Apa dia tu? Dah hubung silaturahim, Nabi suruh bagi makan. Hari tak ada makan. Cik Baik tak ada makan. Puasa, alhamdulillah. Okay. Baik. Tak apa. InsyaAllah hari ni puasa ni Raya Arafah kan. Okay. Baik. Itu bagi salam. Kemudian yang terakhir adalah orang yang sahl. S-A-H-L. Sahl. Okay. Adalah orang yang tidak menyukarkan satu perkara. Nampak? Dia memudahkan orang lain. As-sahl kan. Tidak suka belit-belit. Kan? Cakap belit-belit kan. Cakap terang kan. Boleh tak boleh. Lepas tu saya kalau kerja kaunter lah kan. Saya cakap terang. Tak lulus cik. Tak lulus. Bagi je. Jangan cerita apa-apa. Tak apalah cik, nanti cik mohon lagi. Boleh cuba mohon. Dah. Mana cik pusing nanti susah. Kan? Nanti cakap terang. Lepas tu dia tak suka ganggu orang. Ini susah juga nak hilang. Perangai nak ganggu orang ni. Kadang-kadang habit kita tau. Kan? Cumanya kadang-kadang ada orang dia tak kisah. Kan? Kita kongsi kan. Ganggu. Kan Cik Pak Ye dia tak kisah. Dia tengah buat kerja kan. Dia hire. Dia berhenti kerja dia duduk sekejap, layan kejap. Kan? Dia macam Saleh kan. Tengok juga dia tengah sibuk. Janganlah kacau dia. Jangan dia tengah sibuk. Ni dia sibuk dia buat laporan. Jangan kacau. Kan? Dah siap laporan?
Sikit lagi okey. Jangan kacau dia. Biar dia bersiapkan laporan dia tu. Kan? Okey, bagi dia masa kan. Nanti dia tak sibuk, kita kacau dia balik. Adalah gurau-gurau. Sibuk kadang-kadang tu kita kena tengok kawan-kawan kata sibuk tak apa, kita ambil alih. Ganti ke apa kan. Sementara alhamdulillah itu berlaku alhamdulillah kan. Lepas tu tak suka gangguan lain dan sentiasa membantu menyelesaikan masalah orang lain, nampak? Dibantu macam mana nak selesaikan. Sekurang-kurangnya lah kan. Bantu tu apa, kita bagi pandangan lah. Pun dah okey. Sebab apa? Yang lebih baik adalah orang tu yang selesaikan masalah dia sendiri. Kan? Kadang-kadang cuma orang dia kadang-kadang dia tak tahu, dia tak tahu jalan keluar. Kita ni lah sebagai moderator facilitator atau moderator atau facilitator yang bawa kita untuk bagi jalan keluar. Pemudah cara. Kita ni lah pemudah cara untuk bagi jalan keluar pada mereka kan. Itulah kita kan. Minta apa tu kan, macam apa ni kan, apa kewangan kan, contoh kewangan kan, tu bagi tahu ni buat macam ni kan, apa tu betulkan kan. Tapi kadang-kadang apa tu tak apa. Satu benda yang saya perhati adalah ada masalah kadang-kadang kita tak suka nak repeat cakap. Tak apa, cakap banyak kali pun tak apa. Kan saya kata tadi Allah kata apa? Allah kata itulah jalan, mungkin itulah jalan Allah nak bagi kat kita, amal kita tu. Mengingatkan tu kan, supaya kita sabarlah, besok kita buat lagi berlaku lagi kan. So dia betulkan kan, so dia betulkan. Bukanlah kita betul, tapi kalau benda kecil-kecil bolehlah kita betul kan. Tapi kalau yang ada tu dia betulkan, betulkan bulan depan dia buat lagi kan. Tengok Allah uji kita. Betul, lama-lama kita hilang sabar. Kita pun memang kadang hilang sabar kita je. Kata dah banyak kali cakap, kenapa buat lagi? Kita tak boleh, kita mesti ingat bahawa kita ni manusia kan. Kita cuba perbaiki, insya-Allah kita doakan. Kadang-kadang ada orang dia dah sampai apa tu, dia dah terlalu banyak benda kan, dia terlupa kan. Cepat kan, banyak nak fikir, tengok kan, tengok tu tengok ni kan, terlupa. Benda tu simple je, tapi dia terlupa kan. Betul, tapi kita bantulah dia, tanya dia macam mana saya nak, ataupun kita permudahkan dia. Cik Fahid dah Cik Fahid lagi, Cik Fuad ni dah selalu sangat buat benda yang salah ni kan. Itu Cik Fuad apa ni kan, macam mana saya boleh bantu Cik Fuad ingat. Itu kita cari bagi dia fikir kan. Macam ni nak ingat. Nanti dia tahulah, lepas dia susun. Kerja susun lah. Itu kerja kita kadang-kadang. Ingat, kita susun dengan baik. Saya selalu macam tu lah. Sebab apa, saya tahu saya ni selalu lupa kan. Saya akan susun. Kadang-kadang terlepas juga, tapi cuba yang terbaik. Sebab apa? Supaya mudahkan orang lain. Mudah kewangan nak buat kerja dia kan. Dia nak kerja due date, kewangan ada due date kan. Dia nak kerja masa kan. Jadi itulah kan. Sebab sedikit yang tadi, pertama tadi saya cerita pasal apa? Pasal kita ni ingat dah apa? Mesti ada rasa prihatin pada masyarakat. Kalau tak ada rasa prihatin pada masyarakat tu, berhenti je lah kerja JKM. Saya cakap terang je. 16 tahun saya berkhidmat macam-macam lah. Dan alhamdulillah saya bersyukur pada Allah SWT kerana Allah letak saya tu sebab apa? Sebab kita lah orang paling hampir dengan masyarakat. Kita duduk dalam dunia masyarakat tu sendiri. Cumanya kita nak tambah diri kita supaya tambah mutu hidup kita, tambah kebaikan dalam diri kita adalah kita menjadi 4 golongan yang Allah SWT sebut tu, supaya tak maka api neraka. Inilah peluang kita. Inilah jalan yang Allah bagikan. Bagaimana Allah kata tadi? Allah kata, aku meninggalkan yang melihat dan memerhati apa yang telah disediakan. Allah kata, Allah sediakan dah amal-amal tu kan. Tunggu kita nak ambil tak nak ambil kan. Jadi kita mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan keberkatan pada hari ini, hari Arafah ni kan, kita doakanlah mudah-mudahan Allah Ta'ala tempatkan kita di tempat yang baik kan. Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita kan. Buat sahabat-sahabat kita yang berada di Arafah kan, kita tengok kan,
Kita doakan mudah-mudahan sahabat-sahabat kita, mungkin ada ahli keluarga kita yang sedang menunaikan haji kan, inilah dia masa dia kan. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa dia kan. Allah terima haji sebagai haji yang mabrur kan. Apatah lagi jatuh pada hari Jumaat tu kan. Dua benda yang dia sebenarnya bukanlah orang kata apa, haji akbar ni dia bukan tu pun tak ada hadis pun pasal haji akbar ni. Sebenarnya yang apa tu, cuma dia kebetulan wukuf kan. Wukuf lepas tu jatuh hari Jumaat. Hari Jumaat tu adalah hari yang baik kan, hari yang antara hari yang mulia. Lepas tu haji tu sendiri adalah ibadah yang paling besar dalam hidup kan. Jadi bertembung dua benda besar. Jadi tu dia panggil haji akbar. Tak ada, tapi dia punya tu ialah tak ada apa, kelebihannya adalah itulah, dapatlah doa kan. Doa tu mustajab banyak. Tu ni maksudnya nak doa kan. InsyaAllah mudah-mudahan doa tuan-tuan tu dimakbul Allah SWT. Dan juga jangan lupa doa juga untuk kawan-kawan, untuk sahabat-sahabat kan. Kadang-kadang kita tak tahu yang mana satu amalan kita yang Allah SWT terima sebagai untuk kita masuk dalam syurga Allah SWT. Jadi cukuplah sekadar itu perkongsian saya pada pagi ini. Minta maaf kan kalau ada kata kasar bahasa, tersilap kata kan, terlanjur kata kan, tengusik-ngusik kan. Kita mana itu anggaplah itu saya seluruh je kan. Jadi tak adalah saya ni banyak sangat ilmunya, sekadar berkongsi, menumpang keberkatan. Tuan-tuan lebih banyak benda yang tu yang baik, lebih baik pasal apa? Kadang-kadang bila kita dah belajar ni kita rasa kita dah pandai. Bila dah pandai kita tak nak belajar. Kan? Tapi tuan-tuan alhamdulillah tu meneruskan dan teruskan belajar. Doakan saya juga agar terus menuntut ilmu, agar saya dapat beri manfaat kepada masyarakat. Wallahu ta'ala aqulu qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Terima kasih juga pada sahabat yang melayari TikTok saya pada hari ini. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah pemudahkan segala urusan kita seharian. Wallahu taala alam. Saya serahkan kembali pada Encik Faiz. Silakan. Terima kasih.